Dengan kerja Allah SWT boleh bagi duit, tanpa kerja pun Allah SWT boleh bagi duit. Dengan duit Allah SWT boleh bagi makan, tak ada duit pun Allah SWT bagi makan. Bulan puasa Ramadan, satu Malaysia dalam dia. Siapa tak ada duit datang masjid je makan. Mana ada duit? Free je. Dalam penjara tak ada duit pun. Makan free je. Sayyidatina Maryam AS duduk dekat mihrab dia, duduk je. Nabi Zakaria AS datang. Qala anna laki haza. Nabi Zakaria tanya pada Maryam, daripada mana kau dapat buah-buah ni? Bukan musim dia ni. Apa Sayyidatina Maryam beritahu? Qala wa min indillah, ini sempurna daripada Allah. Bukan dari kerja, bukan pakai duit. Duduk dalam mihrab Allah SWT hantar makan. Nabi Musa AS tak ada dinar, tak ada dirham, Allah SWT bagi makan. Mana wasallu, daripada langit Allah. Ashabul Kahfi 300 campur 9 tahun. Satu biji nasi, satu cubit roti pun tak masuk dalam perut, setitik air pun tak minum. Allah SWT boleh bagi. Akhir zaman besok, Nabi SAW beritahu apa? Ketika munculnya Dajjal laknatullah, Nabi SAW beritahu apa? Makanan manusia ni dengan apa? Zikrullah. Bukan makan nasi pun, zikir kenyanglah. Dulu Ashabul Kahfi tak makan, Allah SWT bagi hidup. Akhir zaman tak makan pun Allah SWT boleh bagi hidup. Takkan sekarang Allah yang sama dulu dan sekarang dan akan datang, tak makan Allah SWT tak boleh bagi hidup? Boleh insyaAllah. Jadi perkara ni kita nak usaha, nak yakin dengan Allah SWT, sungguh-sungguh, bukan sangka-sangka. Kalau saya buat usaha ni Allah bantu tak? Ni sangka dengan Allah. Yakin dengan firman-firman Allah SWT dan sabdaan-sabdaan Nabi SAW. Sebab tu kita ada pegang dua kalimah tu, la ilaha illallah. Tak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah SWT. Muhammad Rasul. Yakin sungguh-sungguh, tak ada cara lain. Bukan cara barat, bukan cara timur, bukan cara orang Cina, bukan cara orang Eropah. Hanya saja cara hidup suci murni Nabi SAW boleh bawa kejayaan pada kehidupan kita dunia dan nak yakin perkara ni sebelum kita mati. Boleh insyaAllah.